Kalau dah cerai tapi si mati bagi penama ibunya, padahal si mati ada anak lelaki. Macam mana tu sis? Dalam kes ini kita kena tengok adakah penama itu adalah penama tabung haji, KWSP atau penama di dalam dokumen pemilikan sesuatu aset. Contoh nama dalam geran. Jika penama itu adalah penama tabung haji, KWSP, penama hanyalah pentadbir sahaja. Dia wajib pergi dekat KWSP tabung haji, keluarkan duit, bayar hutang si mati, kemudian faraidkan wang tersebut. Jadi anak lelaki ini masih boleh menerima bahagian faraidnya walaupun penama yang dilantik adalah ibu si mati. Kedua adalah penama di dalam dokumen pemilikan sesuatu aset. Dalam kes ini, harta tersebut sudah pun menjadi milik mutlak si penama baru. Maka harta tersebut tidak perlu difaraidkan dan anak lelaki itu tiada hak ke atas harta tersebut. Sebaliknya ianya sudah pun menjadi milik si ibu ini. Dalam kes ini kemungkinan besar si mati sudah membuat pindah milik kepada ibunya ketika hayatnya. Adakah perbuatan ini dikira sebagai menafikan hak faraid si anak ini? Jawapannya tidak. Sebab pindah milik berlaku ketika hidup. Faraid terlaksana selepas kematian. Jadi apa-apa transaksi yang berlaku ketika hidup tidaklah dikira sebagai menafikan hak waris sebab hukum faraid belum pun terlaksana. Kesimpulannya di sini, penting untuk kita tahu adakah penama yang dimaksudkan penama sebagai pentadbir atau penama sebagai pemilik sesuatu aset. Elakkan pusaka bertukar puaka, kita jumpa di video seterusnya.